guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So, pagi ni kita nak return the bike. Black 900 SE 2025. Yeah. So, it's been a good 1 week lah dengan motor ni. Sangat fun, sangat powerful, sangat enjoy. Kita dah pergi ride dengan motor ni. Kita dah pakai daily pergi kerja. Kita dah lalu dalam hujan. Kita dah layan corner dekat Batang Kali. Tapi tu lah, masa tak cukup panjang lah dengan motor ni. Dapat juga merasa, dapat sharekan korang pengalaman bawa motor ni. Tapi tak boleh dapat guys sharekan korang pengalaman bawa motor ni. Memang seronok lah bawa. Minyak macam biasa lah, dalam 200 lebih macam tu, normal lah. Quick shifter pun smooth. Cuma kalau kita tukar jadi GP shift ni lagi smart lah, lagi feeling tu sedap lah. So hari ni kita pakai jaket daripada LS2, model terbaru Breeze. Sebab yang ni jaket ni dapat masa pergi China. Enforce lagi, LS2 bagi. So memang best lah jaket ni untuk Malaysian punya weather, is the best. Mesh, ada protection, itu kain mesh. Memang Malaysia ni kena mesh, panas. Glove pun daripada LS2. So LS2 punya riding gear ni bagi aku dia mampu milik, dan bagi aku spek dia cukup lah. So kita menuju ke Kawasaki Glen Mary, dia punya technical center, untuk kita pulang balik motor ni. Kita dah pulas habis. Kita dah ride jauh. Kita dah pergi Batang Kali. Kita dah pergi janda baik dengan motor ni. Korang boleh check video aku ride Rabbit and Wheels punya ride. Tapi memang shock lah, shock gila weh. Memang korang boleh consider. Aku tak try yang non-SE punya, tapi patutnya aku nak tukar dengan Faris kan. Tapi macam bila kita dah bawa motor yang ni, bila time ride kau nak tukar-tukar macam tak best lah. But it's the same bike, just different configuration lah. Tapi dengan dia punya setup macam ni memang shock gila weh. Ni sekarang aku masuk dekat rider mode. Rider mode ni kita boleh tukar lah power PTRC, power low PTRC, off. Kita kena lalu jalan motor kah. So dekat rider mode ni kita boleh off traction control, kita nak main power berapa. So ok lah. Tapi motor ni aku takut lagi lah nak pulas masa GTRC dia off. Sebab power dia lain macam. Sebab masa semalam dalam video ride tu aku bawa, masa dalam video ride tu aku bawa 200 tu, dia punya KTRC punya nyala tu. Bukan kebiasaan aku lah KTRC tu menyala macam tu. Sebab kat MT-09 bila ada rasa tayar tu bergerak, tapi tu traction control version tahun 2017 ni teknologi lah. Sekarang dah 2025 kan. Sebab motor ni memang canggih lah. Dah ada 6 axis IMU, ada gyrometer, gyroscope.
boleh. Tapi dekat jalan raya lah. Dalam track ke boleh lah nak cuba-cuba nak lean ni. Kau nak lean kat jalan KL ni, boleh sempat lean kena pasal longkang lagi. Tapi memang lincah, sangat lincah guys. Actually okey je nak pakai daily, cuma kena biar stop standard macam ni lah. Sebab feeling of riding tu, sebab Formula ni dia meraung sikit tau. So bila kau tukar exhaust bising ataupun exhaust yang kuat tu, dia akan jadi lama-lama tu bila bunyi idling dia tu macam kurang lah. Memang sedap dengar bila start ke apa kan. Tapi bila dah atas jalan dalam jam kan, dia macam penat lah bunyi tu. Tapi memang syok lah. Pulas pergi. Dia dekat RPM 5 dengan 6 tu baru rasa power dia. Kalau macam 4 tu dia masih lagi rasa macam gradually dia akan naik lah. Syok gila weh. Dalam town pun okey, walaupun berat dia bila kau nak tolak motor ni kan, macam tengah parking apa nak tolak dia, memang terasa effort dia lah. Compare dengan sebab motor ni dah lebih 200 kilo, 213. Kalau ikut model SE ni 214. So memang agak berat lah. Tapi berat dia berat yang positif. Atas jalan memang rasa stable gila. So aku tak ada rasa pun motor ni wobble-wobble ataupun handlebar dia goyang-goyang bila nak top speed ke tak. So top speed yang berjaya aku dapatkan 232, tapi boleh je lagi kan? Boleh sangat. Tapi laju-laju nak pergi mana? Dah lah bawa naked, nak bawa laju bawa beli motor fairing. Itu baru best. Tapi bila bawa ZSC hari tu aku compare, macam senang lah rasa nak tank slap ke. Sebab model tu aku rasa memang senang. And macam ZS10 apa semua tu bagi aku dah overkill lah untuk dalam aku punya, untuk aku pakai as a daily, untuk beli aku rasa overkill lah. Unless memang betul-betul minat and memang pakai untuk weekend. Maybe kalau dah full time ataupun memang kita banyak atas motor je, dah tak masuk office, aku rasa aku akan pakai lah. Ataupun nak main track macam ZX10 kan. Tapi kalau macam Z9 ni, dia boleh pakai daily, boleh pakai weekend, boleh pakai pergi ride jauh, boleh pakai touring. So it's a nice bike. Yes. Berat yang positif. Berat-berat tapi berat yang positif. Itu yang aku suka. Dia ada motor yang terasa berat dia, atas motor pun terasa berat dia, nak kilas-kilas kan. Itu penat. Antara motor yang paling berat aku pernah bawa is motor berat, handling pun berat. Benelli Leoncino 500 ke apa. Itu terasa macam everything about the bike is too big. Dia motor-motor naked ataupun super naked ni, dia kena ada berat dia lah. Macam bagi aku, kalau motor yang macam ni aku feeling bawa yang berat, dia rasa macam ni Triumph Speed Triple. Speed Triple tu pun dia berat, tapi kau boleh pergi 26 effortless. Sebab tu lagi besar 1002 kan. Dia punya berat tu membantu untuk stabilize the bike. Ada exhaust kuat sikit lah. Ni memang sunyi, sepi. Jadi korang yang consider boleh lah untuk beli Z9 yang bagi aku, kalau yang base model dia 48,000 tu masih lagi cun lah.
masih cun lagi. Cuma kau tak ada Brembo, tak ada Olin. Tambah dah 12,000 je, bukan 20,000. 48 dengan 60. So bagi aku untuk harga 48 tu masih lagi worth lah. Sebab sebelum ni harga motor pun lebih kurang itu 48. Dia lebih daripada 50 tu untuk model leka macam ni dah susah jual lah. So kalau nak compare antara kompetitor dia, bagi aku kalau yang base model 48,000 compare dengan MT-09, satu model je ada, MT-09 before tu, harga dekat 60. Jadi 60 kau dapat Olin, Brembo, so memang lagi worth the money lah. Sebab tu aku tak consider sangat MT-09 before tu. Sebab look satu, tag dia memang daripada V3 pun dah ada. Lepas tu dia tambah-tambah sikit. Lepas tu aku rasa yang ini the best deal. Kalau nak compare lagi satu model Honda wah, inline, kita kena try Hornet lah. Hornet 1000 tu nanti. Dengan apa lagi ya, kalau Suzuki GSX S750 dah tak ada. GSX 1000 S tu macam model tu macam di anak tirikan lah. Dia macam tak ada apa-apa tau. Macam motor dah keluar, lepas tu dia leave it macam tu je. Potong dulu. Selalu pergi Kawasaki dekat dia. Ini dah masuk ke dalam dah. Dia dah tukar new office. Sebelum ni dia share dengan Avis. Kalau nak tengok yang bawa laju ke apa semua, tengok dekat video sebelum-sebelum ni lah. Ni sebab ni video verdict final. So berbaloi ke tak berbaloi, macam aku cakap motor ni berbaloi lah untuk kategori dia. Dia dah bukan middleweight tadi. Dia dah panggil naked bike yang betul lah. Kalau macam middleweight 650, 700, 600, ni dah kira heavyweight lah. Mantap dah guys. Depan tu orang tahu apa? Z1000 lah. Z1000 guys. Ini adalah Z1000 Sugami. Okay guys, sampai sini dulu kita punya perkongsian dengan Z900S. Sampai sini dulu. Nanti kita sambung lagi. Anything korang just stay tuned for more videos. And ciao ciao. Assalamualaikum. Lihat pula.